Cuma sikit nak beri pemahaman cara dia orang macam mana nak menikir. Kalau ada jumlah yang kita kecil, kadang kita ada 4 orang katakan yang ni ada 5 ekar, saya ada 5 ekar tu, Toki akan suruh buka Sdn Berahat, dia tanggung semua, dia masukkan nama kita dalam Sdn Berahat tu, kita mohon pejabat tanah masukkan geran-geran tu, nama tukar kepada nama syarikat dan tak ada nama persendirian lagi. Dan lepas tu nanti dah lulus, kemudian setahun dua dia tukarlah nama shareholder. Itu yang boleh. Setakat dekat RS je, pejabat tanah tak ambil bahagian ni. Sebab tu kita kena perkuatkan peraturan tukar milik tanah Reserve Melayu ni agar lebih telus. Dan jumlahnya besar, macam Datuk kata dah berapa ribu ekar, 100 ekar ni. Ini ada permainan dalam lah. Ini yang kita kena siasat supaya sampai kena tangkap yang kena tangkap berapa orang tu, timbalan tu. Itu baru satu je, banyak lagi. Seluruh negara ni ada kes macam tu. Itulah. Siapa? Mereka semua orang Melayu kita juga. Ini yang kita sedih. Orang Melayu jual kepentingan Melayu sendiri. Kerana habuan yang dia rasa dia boleh derma dekat masjid dapat pahala, dia pergi bawa orang pergi naik umrah dapat pahala besar. Itu. Ini yang masalah kita punya orang atas, orang Melayu ni. Dia tak kenal lagi hukum halal haram lagi dah. Kita nak jadikan WIP ni, majlis ni, sebagai tempat rujukan mana-mana pihak nak tahu perkembangan tanah Reserve Melayu, dan juga menjadi tempat aduan kepada pihak-pihak yang rasa tanah mereka diambil tidak betul, dirampas, tiba-tiba hilang dekat pejabat tanah, geran bertukar. Kita nak jadikan majlis ni tempat rujukan yang boleh dipercayai. Berapa perangkaan dia, berapa luas lagi tinggal, kes-kes mana tak selesai lagi, negeri mana yang kerajaan yang tak ambil peduli sangat, kita akan dedahkan. Ini tujuan kita nak tubuhkan. Dan kita akan buat perjumpaan dengan kerajaan-kerajaan negeri untuk mengetahui status-status yang kita dah bangkitkan sebelum dan yang baru. Kalau mana-mana negeri tidak beri kerjasama, kita akan war-warkan juga. Kerajaan itu kerajaan yang tidak guna, takut mendedahkan sesuatu yang mungkin ada salah laku di kalangan ketua-ketua jabatan yang berkaitan dengan tanah dan galian. Ini yang tujuan utama kita nak tubuhkan ni, dan dipercayai, dan rasanya majlis ni adalah lus yang sangat diperlukan oleh orang Melayu dalam isu. Dan ingat bahawa tanah Reserve Melayu ni adalah wasiat Raja Melayu. Separuh daripada tanah dalam negara ini adalah untuk Melayu, dan selebihnya kita boleh rebut dengan kaum lain. Jadi kalau kita rebut tak boleh, tanah yang kita dijamin ni hilang, maknanya kita akan terus hilang tanah kita. Dan kita kena pastikan, untuk ada majlis ni akan pastikan sejauh atau sebanyak mana warga bukan Melayu mempunyai hak tanah di dalam negara ni. So kalau kita 60% orang Melayu, kita kalau boleh nak pertahankan 60%, 70% tanah ni, selain campur dengan 50% Reserve Melayu ni. Jangan ingat 50% Reserve Melayu tu 50% 100% Reserve Melayu tu adalah 50% keluasan tanah negara ni. Kita kena ingat, nanti kalau kita banyak statement kadang keliru. Tanah Reserve Melayu tinggal 12% saja. Tanah Reserve Melayu tinggal 12% saja. Bukan. Tanah Reserve Melayu bukan tinggal 12%. Maknanya kalau kita fikirkan tanah Reserve Melayu tu keseluruhan negara tak sampai pun 12%. Dia tinggal